Bila korang pasang aircon kan, korang pasang aircon, angin tak ada tau. Angin tak ada. Kau tengok angin tak ada. Angin tak ada, nampak? Tak ada angin pun. Nampak? Tempat pun angin tak ada. Nampak? Aircon ada. Yang aircon ada. Aircon ada. Angin tak ada. Okey, penyelesaian dia, korang tukarlah blower baru. Blower baru ni. Nampak blower baru ni. Motor dia pun dah upgrade. Nampak? Oh, cantik ya. Okey, simptom dia macam mana tau? Bila korang buka satu, tak ada angin tau. Dua pun tak ada. Tiga ada sikit je. Empat pun ada sikit je. Kan? Kadang-kadang ada bau hangit kan? Bau hangit. Tu tanda je blower dia rosak. Blower rosak. Tapi elok lah kau dah pakai berbelas tahun kan. Elok lah tukar. Kau dah check semua. Sebab aircon ada. Aircon ada. Angin tak ada. Mana blower kau dah rosak. Kau jangan beli motor saja. Beli satu set dengan dia punya kipas ni. Satu set senang. Yang kipas dah lama tu pun dah berkeladak kan. Tukar je baru. Okey, jom kita try buka. Kita buka. Okey, ini blower dia. Ni blower dia. Kau kena buka ni. Dia punya soket ni. Buka ni. Ada saiz 10 dalam tu. Saiz 10. Saiz 10. Ni ECU kena buka. Cover bawah ni pun kena buka ni. Tarik. Ni boleh tarik. Tarik keluar. Tarik keluar. Nampak Okey, bawah. Ni skru satu. Okey, ni bawah ni satu. Satu. Saiz 10, semua 10 ni. Okey, dah tanggal. Soket ni buka. Okey, dah tanggal. Okey, dah tanggal. Okey. Kat bawah ni ada kau tengok soket dengan ada skru bunga tu ada 3 biji. Okey, 3 biji. Okey, dia punya hose tu kau ni, hose ni. Ni. Cabutlah. Cabut. Okey, soket tu pun cabut. Lepas tu kau buka skru ni. Pakai screwdriver bunga. Cabut 3 biji skru. 1, 2, sebelah sana ada 1. Okey. Okey, dah tanggal lah. Nampak dah tanggal lah. Tanggal lah, cabut ya. Ada wire kat tu. Adjust sikit. Okey, soket cabut. Ni kau boleh tarik luar ni. Okey. Okey, dah tanggal. Ni blower yang lama. Yang terbakar habis. Nampak? Ini sebab aku baru cuci tu hari ni. Dah terbakar lah. Okey, jom kita tukar balik. Tukar yang baru. Sebelum tu kita test dulu yang baru ni. Okey, kita test yang baru lah. Kau cucuk soket tu. Cucuk balik soket tu. Kita test. Kita buka switch. On switch. Okey, on switch. Kita buka ni satu. Satu dia buka. Okey dah function. Cantik. Nampak. Okey, dah settle. Lepas tu korang pasang balik lah. Okey Yang pasang ni aku tak payah tunjuk lah. Macam tadi juga. Okey. Okey, dah siap. Kita pasang balik. Okey, dah settle. On switch. Okey, kita buka. Okey, nampak dah ada. On. Okey, cantik. Nampak? Okey, buat sini murah. Senang je.